Alhamdulillah, pagi ini kami ada sesi kelas bahasa Inggeris bersama dengan Sir Keno Azman. Di mana tu? Di sinilah lokasi kami, iaitu Mardiah Hotel and Suite, penginapan rasmi kami sebagai peserta Muallim Muda. Muallim Muda ditenagakan oleh Epsel Cafe. Bangkitkan semangat pagi anda dengan secawan Epsel Cafe, kopi tenaga premium dengan herba semula jadi untuk tenaga, fokus dan stamina yang luar biasa. Epsel Cafe, cuba dulu baru tahu. Assalamualaikum, my best friend. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. MashaAllah. Now we're going to go on to the next challenge. We're going to do a talk show challenge or a podcast challenge. So I will ask you questions about the deen, about Islam, and you must answer in English. Very, very important because Marriage. Talul. Halal. Ya, Cukup. because they are sit with the back circle. Okey, kelas komunikasi hari ini saya banyak tekankan tentang cara kita present dan cara mengacara. Sebab diorang ni mana tahu lepas habis program Muallim Muda ni mungkin ada yang akan dapat rancangan sendiri, kena mengacarakan contohnya kurma dan kopi ke, rancangan Oasis ke. Jadi mereka kena tahu cara pengacaraan yang betul. Jadi banyaklah saya tekankan tentang intonasi, voice projection, cara kita make sure orang yang tengah tengok tu rasa dihargai dan mereka pun terlibat sekali dengan diorang punya penceritaan tu. Dan juga saya banyak kongsikan tentang cara-cara diorang berdepan dengan media. Sebab nak ada dalam industri ni, kita dalam satu ekosistem yang sama. Penghibur ke, pendakwah, selebriti ke dan juga media, semua dalam ekosistem yang sama, jadi kena jaga hubungan dengan baik. Allah tak in Quran, in Ramadan, Quran. Came down to the earth. Yes. Mungkin satu hari nanti mungkin ada di antara kita Muallim Muda ni akan diambil sebagai jadi host dan sebagainya, dan depends pada kita sama ada kita nak bawa perwatakan tu macam mana. Kalau kita cara penyampaian tu dalam penyampaian yang ada intonasi naik, ada intonasi turun, mungkin perkara tu akan membuatkan kita ni lain daripada penyampai host-host yang lain. Dan juga kita kena tengok kita punya program kendali tu dalam program yang bentuknya macam mana. Adakah bentuk kendalian kita tu program kanak-kanak, adakah program Islamik dan sebagainya. Jadi kena selarikan dia punya versi dengan kita punya penyampaian. Barulah kita nampak kelainan daripada sudut kita punya penyampaian tu. You have a lot of space, walk around. And that's where walking around and eye contact, it comes together. Biasa kita tahu orang Malaysia kita ni memang reti cakap English. Tapi English kita ni ada English yang ditokok tambah. Jadi dekat kelas ni kita belajar benda-benda ni penting ke tak? Dan ada beberapa words, perkataan yang kita belajar juga. Boleh tak perkataan ni guna dekat sesuatu tempat dan adakah tak dibenarkan guna dekat sesuatu tempat? Dan kita pun belajar berkenaan tentang hosting lah, sebab Sir Keno ni memang dia sangat memberi masa kepada hosting ni. Jadi banyak yang kami belajar berkenaan tentang hosting juga daripada dia. Sudah semestinya kami dah tak jadi dah muallim yang sebelum ni, diri kami yang sebelum ni. Kami lepas ni menjadi seorang muallim muda yang penuh dengan ilmu pengetahuan, keyakinan, keberanian. Jadi semua tu kami digilap, kami dicurahkan. Tinggal lagi kami nak belajar, tinggal lagi kami nak praktikkan, tinggal lagi kami nak sahut cabaran je selepas ini apabila dah tamat program Muallim Muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wasyukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita dah tahu kefarduan, dah sabit dah fardu. So siapa-siapa nak kata zakat ni tak ada dalam Islam, tak. Sebab dia sabit daripada Al-Quran, dia sabit daripada sunnah dan dia sabit daripada ijma' ulama. Ilmu zakat ni, tahu tak sebab apa penting? Kami ni mungkin lepas ni kami akan berhadapan dan terjun di dalam lautan masyarakat. Contoh, walaupun saya dijemput ceramah motivasi contoh, ataupun tak kala tu saya menyentuni jemaah haji ataupun umrah di Tanah Suci. Jadi, bila menjadi seorang muallim, perkataan muallim tu kan, masyarakat akan fikir kami ni serba boleh, serba tahu tentang ilmu-ilmu yang lain.
Walaupun kita tak boleh nak cope semua. Kami ada kepakaran masing-masing. Tapi nak tak nak mesti kita akan disoal, kita akan ditanya sebab muallim muda macam kami ni mungkin akan menjadi panduan di khalayak masyarakat. Jadi bab zakat ni walaupun tak terjun betul-betul dalam, tak hadam betul-betul, asas basic pengetahuan kena hadam lah sedikit. Dia harta banyak Ustaz. Harta banyak. Ini jadi barang, jadi produk. Maksudnya cash tak ada. Selama Okey. manakah boleh ditangguhkan? Good question. Apa saja harta cukup 354 hari dalam penghidupan wajib bayar zakat. Jadi kebanyakan soalan yang saya tanya di kelas tadi adalah soalan yang pernah ditanya kepada saya dan kadang-kadang saya tak dapat jawapan yang kira menjawab persoalan orang. Jadi jawapan hari ini saya dapat, saya kira solid, terbaik lah. Penyampaian Ustaz, cerita Ustaz menyebabkan saya rasa, inilah jawapan yang saya menanti-nantikan selama ini. Terima kasih banyak untuk kelas pagi ini. Program masuk betul tu 1/40. Okey, maksudnya dalam setiap 40 keluar 1. Berkongsi berkenaan dengan zakat, perihal yang berkaitan dengan pentadbiran zakat, berkaitan dengan pengurusan zakat dan juga berkaitan beberapa hukum hakam yang berkisar tentang zakat pendapatan, zakat perniagaan, zakat-zakat yang lain, zakat-zakat kontemporari dan sebagainya. Dan diharapkan perkongsian sebentar tadi dapat memberikan manfaat yang terbaik serta kefahaman kepada para muallim muda dalam usaha mereka untuk menyebarluaskan dakwah, khasnya dakwah zakat kepada masyarakat. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebab ada juga meja dia straight. Lepas tu dia belah tepi pula kan. Yang tu it is not meant for tahi. Abang Amin tadi dia review tentang baju saya ni sama ada nak tie in ataupun letak baju ni kat luar. So kalau ada lengkung dekat bawah baju tu kan, Abang Amin cakap sepatutnya baju ni diciptakan untuk nak tie in. So lepas ni saya fahamlah penampilan saya ni ada sesetengah baju saya yang kena wajib tie in sebab diciptakan sebegitu bajunya. Ada baju yang diciptakan untuk letak luar je supaya nampak corak-corak baju tu. Sampai bawah lutut pun sama. Dah kahwin. Atas lutut, Bujang. bujang. Ustaz Amin tadi dia lebih kepada pakaian yang berbentuk formal. Contoh macam kita punya pakaian suit, pakaian blazer dan kaedah macam mana kita nak pakai itu supaya betul kaedah pemakaian. Macam butang tu kan, kalau butang tu kadang ada blazer yang butangnya 2, ada blazer yang butangnya 3. So antara perkara-perkara yang macam itulah kita boleh dapat dalam kelas Ustaz Amin tadi. Saya dah sebut kepada para muallim muda dalam dakwah ni kita menyuruh kita berdakwah dengan cara hikmah dan juga nasihat yang baik. Hikmah ni dia tak tunggu hanya dengan kata-kata tetapi bagaimana kita membawa diri kita, macam mana kita menampilkan diri kita. Dalam konteks image pun first impression do count and the moment kita gagal first impression doesn't come twice. Jadi dalam kelas ni saya tekankan bahawa pertama first impression, kedua personal branding, yang ketiga dakwah dengan hikmah.